Hai korang, kali ini aku nak share, aku on the way nak pergi ke makam Imam Al-Bukhari. Kompleks Imam Al-Bukhari ini terletak di sebuah pekan kecil di Kartang yang terletak 25 km daripada kota ataupun bandar Samarkand. Welcome, Imam Bukhari. Very good. Beautiful lah. Yeah, very nice. Hai korang, sekarang aku berada di pekarangan kompleks makam Imam Al-Bukhari di belakang. Cantik megah. So Imam Bukhari ni adalah seorang tokoh ulama besar, ulama pakar hadis dalam mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah lah. Dan beliau menghafal sebanyak beribu-ribu, lebih kurang dalam 2000 lebih hadis sahih. Dan beliau dimakamkan dan disemadikan di tempat ni lah, kawasan ni. Nama sebenar beliau adalah Abu Abdallah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Al-Jufi Al-Bukhari. Beliau dilahirkan pada 21 Julai 810 Masihi bersamaan dengan 13 Syawal 194 Hijriah pada zaman Khilafah Abbasiyah di Bukhara. Beliau meninggal dunia pada 1 September 870 Masihi bersamaan dengan 1 Syawal 256 Hijriah di Kartang, Samarkand. أنزل عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم